soalan seterusnya. Solat witir 3 rakaat, macam mana niat dia? Baik. Itu baloh 2 bulan lepas. Niat solat witir. Okey? Gini sebenarnya. Ulama-ulama fiqh membicarakan pasal ini kerana apa? Kerana witir itu maknanya ganjil. Okey? Bila ganjil, kita janganlah niat genap. Sebab kalau kita niat sahaja aku solat witir 2 rakaat, jadi masalah situ, masalah bahasa, tanakut, perlawanan. Mana sahaja aku semayang witir, tiba-tiba 2 rakaat itu genap. Seolah-olah sahaja aku semayang ganjil, kemudian genap. Hak mana semua ni? Ganjil ke genap? Kalau witir, mana ganjil? Mu sebut 2 rakaat, mana genap? Jadi sebaiknya kita niat begini, aku semayang sunat witir, aku semayang muqaddimah witir 2 rakaat. Jadi betul sebut muqaddimah witir, maknanya lepas ini ada satu lagi yang akan jadi ganjil, iaitu 1 rakaat. Faham? Walau bagaimanapun itu pendapat yang pertama di sisi mazhab. Pendapat yang kedua, walaupun kita niat 2 rakaat witir, tetap dikira ganjil juga dengan 1 rakaat yang akhir nanti. Jadi fihi khilafun indal fuqaha. Masalah ini ada khilaf di kalangan fuqaha. Maka kalau kita nak buat yang terbaik, kita tak usah sebut aku semayang witir 2 rakaat. Kita sebut aku semayang muqaddimah witir 2 rakaat. Maka 1 tadi akan menjadikannya ganjil dengan salam yang terakhir. Tetapi kalau mungkin niat juga macam biasa, aku semayang witir 2 rakaat, sah juga niat begitu menurut sebahagian ulama fiqh. Okey?